Di mana? Hai, hari ni saya nak share salah satu kuih yang sangat famous bila bulan Ramadan. Kuih gula Melaka atau ada orang panggil onde-onde. Bahan-bahan dia adalah tepung pulut, gula Melaka, dan ni kelapa. Kelapa ni nanti kita kukus dulu, lepas tu kita letak garam sikit. Dan ni saya letak Americo pandan sebab saya malas nak blender daun pandan. Ni daun pandan untuk saya rebus nanti buah Melaka tu. Okay, let's go. Kelapa ni dah lepas kukus. So, kita letak garam. Bagi dia lemak. Nanti kita rebus buah Melaka. Dah terus letak kat atas kelapa. Okay, kita masukkan lebih kurang setengah beg tepung pulut ni. Lebih kurang dalam 250 gram lah. Lepas tu kita masukkan air. Masuk air sikit-sikit dulu. Lepas tu kita kacau. Boleh dah macam ni. Dia jangan terlalu keras sangat dan jangan terlalu lembut. Jangan macam ni dah just nice. Kita letak dalam ke pandan. So kita balance. Kita kacau. Kita kacau. Ni kita dah gaul rata. Ingat dia tak terlalu keras dan tak terlalu lembut. Kita nak dia lembut-lembut kenyal. Kita panaskan air. Kita masukkan daun pandan. Nanti dia dah mendidih baru kita letak buah Melaka. Okay, kita dah boleh ni ambil macam ni. Masukkan buah Melaka. Kita biarkan dia macam ni. Masukkan je. Biar dia sampai dia timbul. Buat banyak-banyak. Okay. Okay, nampak tak? Dia dah timbul. Dia dah timbul kan? Kita biar kejap bagi gula dia betul-betul cair. Tunggu kejap. Sekarang dia dah timbul. Ambil. Sini. Goreng-goreng dulu je. Siap. Sudah siap ah? Sudah lah. Sudah siap. Oh, inilah dia onde. So, suruh Ijat pergi kerja. Macam biasalah. Kak Fatihah yang masak, Ijat yang rasa. Bismillah. Di mana? Saya buat sendiri lah. Buat sendiri. Sedap. Pandai saya pilih. Kita tengok dalam dia. Pak. Gula apa? Gula aren, gula Melaka. Sedap. Orang boleh cuba dekat rumah. Kau komen kat bawah apa lagi yang boleh Kak Fatihah buat. Ijat yang rasa. Ya, makan dulu.